Salam sejahtera rakan-rakan. Okey, di sini aku nak tunjuk kat hangpa satu petua untuk mengubati penyakit darah tinggi dengan penyakit buah pinggang yang kronik yang dah tahap 4. Okey, ni dia buah kulim, menggunakan buah kulim. InsyaAllah 2 orang dah yang cuba petua ni dengan izin Allah Ta'ala. Daripada tahap 4 buah pinggang nak kena cuci dialisis dah, sekarang dah normal. Dah boleh buat kerja macam biasa. Okey, cara dia ni buah kulim, dia tempurung dia keras macam tempurung kelapa, besar dia besar buah pinang. Ni, bila dipotong, dibelah dua, dia akan ni dah isi dalam dia. Hampa belah isi dalam ni, hampa rabui. Hampa rabui, ayak lebih kurang kalau contoh 1 botol nila besar, hampa rabui sampai setengah botol nila besar. Hampa ulang 2 kali ke 3 kali sehari. InsyaAllah, yang mana ada sakit darah tinggi, yang mana ada mereka tahap 4 ke buah pinggang, insyaAllah dia akan beransur pulih dengan izin Allah Ta'ala. Ni orang lama punya petua. Yang tengok video ni, tolong share sebanyak mungkin. Kita permudah sahabat-sahabat kita ke yang ada masalah yang saya sebut ni. Terima tu, kita permudah urusan seseorang, insyaAllah Allah permudah urusan kita. Hari ni kita tolong orang, esok lusa orang tolong kita. Kita permudah apa yang payah, jangan kita payahkan apa yang benar. Terima tu.